Inilah yang aku cakap kenapa aircon mati split ni sangat bagus. Korang tengok ini aku tunjuk korang luaran saja Luaran rumah ni korang dah boleh nampak apa itu benefit aircon mati split. Korang nampak tu, aircon tu semalam kita pasang hanya satu kompresor saja. Dekat dalam ada 4 indoor boleh masuk, 4 aircon boleh masuk. Jadi kalau korang tengok rumah sebelah ni, kau tengok ni. Sini ada, nampak? 1, 2, 3, 4. Kau tengok rumah belakang tu pun, nampak tak? Ada 4. Jadi, korang tahu tak benefit dia? Aku rasa macam benefit dia sangat best lah untuk korang tengok, kan? Korang nilai sendiri, kan? Jom aku bawa korang sini, aku tengok. Jom. Kat rumah ni kita pasang. Ni adalah aircon yang pertama, indoor yang pertama. 2 horsepower dekat hall. Ini indoor yang kedua. Dekat bilik nombor 2 ni. Jom ini indoor yang ketiga. Dalam bilik master dia. Semuanya duduk dalam satu outdoor unit dekat luar tadi tu. Dan satu lagi, korang tengok ni dekat bilik ni, owner ni dia tak nak pasang, Dia tak nak pasang dekat ruang bilik ni. Jadi dia biar saja dulu. Mungkin in future nanti dia akan pasang lagi indoor tu. Sebab tu korang boleh, jom aku tunjuk lagi dekat outdoor ni. Dekat outdoor ni korang tengok ni, kita dah standby cooper dia. Nampak tak? Ni cooper satu ni adalah untuk bilik yang tak pasang tadi tu. Jadi lepas ni owner ni tinggal beli indoor unit saja. Kita pasang kat belah dalam, nanti kita connectkan terus dekat kompresor ni. Jadi total dalam rumah ni 4 aircon lah kita pasang, hanya memerlukan satu outdoor unit sahaja. Korang jangan tengok, yang ni semua senang cerita, kita belum buat kekemasan lagi. Kekemasan nombor 10. Jadi nanti kita buat balik. Ini kita tengah shoot dia dulu. Jadi kalau korang masih banyak lagi nak tanya apa benda, korang komen saja dekat ruangan komen untuk aku jawab pertanyaan-pertanyaan korang. Dan kalau korang nak rasa benefit aircon mati split ni, korang contact dengan KAG sekarang.